Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam buat Muhammad dan keluarga Muhammad yang terpilih menjadi imam dan para mahdi. Okey. Ada orang tanya, kenapa salawat para Ansar Al-Khaim ni dia pelik? Kan? Okey, pelik sebab anda mungkin tak ada ilmu tentang salawat ni, kan? Apa yang kami faham, mungkin saya faham dalam ilmu-ilmu ahli sunnah, kan? Dia salawat, kan? Salawat pendek pun boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abi, macam tu, kan? Sedangkan ada hadis yang Nabi bagi tahu, kan? Jangan bersalawat kepadaku dengan salawat barta, salawat terputus, kan? Apabila menyebut nama aku, kalian kan berhenti di situ, tak sebut nama keluarga aku. So sebab apa? Kan? Sebab kalau dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, dia basic dia ni, kan? Basic kepada salawat ni, kan? Sesungguhnya Allah dan para malaikat pun bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah serta sampaikanlah salam dengan sempurna. Salawat khusus untuk Nabi dan salam khusus untuk keluarga Nabi. So kalau ada yang ni cukup, kan? Lagi satu, kita pakai dalil akal. Tuan-tuan tengok, kenapa dalam rukun sembahyang tuan-tuan semua mesti selawat dekat Nabi dan keluarga Nabi, kan? Kalau mazhab Syafi'i tu, kan, dia selawat pendek, kan? Untuk rakaat kedua, rakaat ketiga kena selawat habis, kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab rukun sembahyang. So bila, nampak tak? Saya bukan nak cerita pasal rukun ke apa, saya nak cerita pasal kat sini penting, sehingga ada ilmu-ilmu yang mewajibkan kena baca selawat ke atas Nabi dan keluarga Nabi baru sah sembahyang. So saya nak potong selawat yang pendek anda tadi tu, kan? Memanglah bukan satu benda yang berdosa, tapi anda buat tanpa ilmu. Dan anda nak condemn pula orang-orang yang datang dengan salawat-salawat yang anda tak pernah dengar. Sedangkan ilmu-ilmu anda sendiri pun anda tak habis lagi belajar. So salawat kami tak pelik, kan? Ada kadang-kadang, kan, kami sebut Muhammad sallallahu alaihi wa alih, kan? Muhammad sallallahu alaihi wa alih, Muhammad, sejahterakanlah ke atas Muhammad dan keluarga dia, wa alih, keluarga dia. Sama juga anda sebut Muhammad sallallahu alaihi wa ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So anda sebut wasallam, kami wa ali. Sama ya, tapi wa ali. Dan salawat memang agak berbeza sebab kami bersalawat ikut ayat Quran tadi, kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiin wa sallimu taslima, ataupun wassalamu taslima. Nampak tak? Salawat kami penghujungnya sama dengan ayat Quran yang saya baca tadi, Al-Ahzab ayat 56 tu, kan? Kami berselawat ke atas Muhammad sallallahu alaihi dan keluarga Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ke atas Muhammad, wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad, al-a'immah, kan, wal mahdiin, kan, juga untuk para imam. Sebab dalam wasiat Nabi selepas dia ada 12 imam, wal mahdiin, dan ada 12 mahdi. Wasallimu taslima, dan sampaikanlah salam dengan sempurna. Itu maksud salawat yang kami baca, yang tuan-tuan tengok bila Abah Sadiq masuk dalam Masyarika ke dalam Masjid Ahmad tu, kan,
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiin wa sallimu taslima. Itu makna salawat kami. Kan? Salawat ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad yang khusus menjadi imam dan para mahdi pula pada zaman sekarang. Kalau anda kata, oh mana boleh ubah, kan? Nabi Muhammad tak salawat macam tu. Yang anda semua pergi selawat dekat sahabat tu, dari mana dalil pula? Sedangkan Nabi kan sendiri, anda sendiri berfahaman bahawa selepas Nabi wafat, Nabi tak tunjukkan siapa-siapa. Maknanya Nabi tak lantik pun kat siapa-siapa, para sahabat dia, sebagai pengemban agama dan kitabullah. Tak ada pun. Kenapa anda selawat dalil daripada mana kena selawat dekat sahabat Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan? Apa? Yang belakang, wasahbihi ajma'in. So dari mana dalil mengatakan kena selawat dekat sahabat tambah wasahbihi? So ini satu perkara yang anda tambah. Dan kan sahabat pun tak ada lah zaman sekarang. Kalau anda nak tambah lah kan, anda nak kata kami tambah. So dia jadi satu ilmu kat sini. Sebab tu kan kita kena berpegang kan pada pewaris Nabi yang sebenar. Tu pewaris, perkataan pewaris tu merujuk pada wasiat. Yang ada nama-nama dalam wasiat tu baru dipanggil pewaris. Di mana Allah dan para malaikat pun bersalawat ke atas mereka. Sebab apa? Sebab mereka menerajui kerajaan Allah selepas Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah. So, sebelum Nabi wafat, Nabi pula mewasiatkan agama dan kitabullah ni kan pada 12 imam dan 12 mahdi pada zaman sekarang. Ini bukan cerita hayalan, ini bukan cerita Syiah. Ini adalah realiti agama Muhammad dan keluarga Muhammad. Di mana Allah dan para malaikat pun bersalawat pada mereka. Bayangkan. Kan? Anda ingat tak penting ke? Kan, keluarga Muhammad ni. Bayangkan dalam ramai-ramai kan, wanita daripada Tok Hawa zaman Adam dulu sampai ke hari ini, sampai ke zaman Nabi sendiri pun, Nabi tak pernah sebut nama orang lain selain pada Fatimah adalah penghulu wanita syurga. Hadis sahih. Tuan-tuan tengok daripada sumber anda sendiri. Kami tak memerlukan sebenarnya benda-benda ni. Bila Abu Sadiq bagi tahu benda ni, kami hanya memerlukan seorang lelaki yang datang sebagai utusan Allah, pengganti Allah di muka bumi, berbicara. Dialah Al-Quran yang hidup. Dialah yang akan menerangkan apa yang Allah terangkan pada kita manusia, apa yang Allah nak pada manusia. Tapi itu daripada hadis anda sendiri. Al-Hasan dan Al-Husain adalah ketua pemuda syurga dalam banyak-banyak lelaki daripada Adam sampai Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad sebut 2 orang putera dia ni, cucunda dia ni pula ketua pemuda syurga? Maknanya anda yang sedang mendengar ni pun, kalau nak masuk syurga, kena lalu Al-Hasan dan Al-Husain. Kan tidak, jangan harap. Tambah pula anda pula mengikut golongan yang membunuh keluarga mereka, yang memancung, yang membenggal Yazid laknatullah tu. Taat dan patuh pula pada golongan tu. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai sekarang ni. Sebab tu anda pegang mazhab Syafi'i. Anda dari golongan jalur para pembunuh Nabi, keluarga Nabi. Ada harap nak masuk syurga. Saya bukan nak cakap kan, tapi benda ni bila anda tak ada ilmu, bila anda rasa anda dah betul dah, anda tak mau kaji setiap ilmu yang datang, yang baru, anda tak mau fikir. Sebab Tuhan suruh fikir, Tuhan suruh berfikir, merenung, kaji berita yang sampai dalam surah Al-Hujurat ayat 6 tu. Bukan tengok siapa. Nampak tak? Para ulama telah menyesatkan anda dengan ilmu-ilmu rijal, ilmu-ilmu sanad yang berlawan dengan ayat Quran. Ayat Quran suruh tengok berita, bukan tengok siapa yang bawa berita. Dia pun ambil kat mana ilmu tu. So, malu sikit muka selawat dekat Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, tapi kita tak kenal pun siapa yang Allah dan para malaikat tu selawat dekat mereka. Kita main selawat macam burung kakak tua, tak kenal pun. Kan? Ahlul Bait dah lah kita faham. Ahlul Bait tu semua keturunan Nabi tu Ahlul Bait. Yang mana situ? Abu Lahab
Abu Jahal. Kan? Abu Lahab pun keturunan Nabi. Takkan Ahlul Bait juga keturunan. Kalau ikut keturunan semua. Yang mana satu Ahlul Bait mana? Yang Allah selawat ni. Kan? Oh, ayat Al-Ahzab surah 33 tu Ahlul Bait tu merujuk pada isteri Nabi. Baca dalam ilmu-ilmu daripada kitab-kitab sahih anda sendiri. Tengok hadis kisah Asbabun Nuzul turun ayat 33 tu. Dan anda tengok ayat tu disusun pada zaman Osman. Kan 30 tahun selepas Rasulullah wafat. Maknanya kan sampai ayat 33 tu betul-betul kat dalam sana kan. Kalau tuan-tuan pergi tanya ustaz-ustaz yang tera pakar bahasa Arab, dan sampai sekarang pun tak ada satu ustaz pun yang main menemplak hujah kami yang mengatakan ayat tu merujuk pada pada ada lelaki dan ada perempuan. Dia bukan kunna. Ayat dari awal kunna. Tuan-tuan cek balik surah Al-Ahzab ayat 33 sampai 33 tu, sampai satu part tu maknanya ada lelaki dan perempuan di sana. Adakah isteri Nabi ada yang lelaki? Dan asbabun nuzul di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah nak masuk dalam kisah tu, dalam selimut tu. Rasulullah tahan. Kamu ada kebaikan di situ. Kamu di situ, kamu ada kebaikannya. Maknanya bukan untuk isteri Nabi. Ahlul Bait ni isteri Nabi tu keluar. Bukan. Tu 5 orang ni. Dan daripada 5 orang daripada Fatimah ni lah, Al-Hasan, Al-Husain ni lah keluarnya. Kan? Para imam yang lain dan para mahdi pada zaman sekarang. Nampak? Bila orang sebut pasal Al-Hasan, Al-Husain, Fatimah, Ali, kan? Terus automatik lah kepala otak anda semua nampak ingat Syiah. Oh, ni Syiah ni. Sebab apa? Anda telah didoktrin oleh iblis-iblis yang tak mau bagi anda semua kenal siapa para pewaris Nabi selepas Nabi wafat. Jangan tengok siapa cakap. Tuhan kata dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Dengar apa yang orang cakap. Kerajaan Allah ni sampai Nabi Muhammad saja ke habis dah? Daripada Adam sampai Muhammad habis. Dan kan anda membaca ayat Allah lah yang menguasai kerajaan langit dan kerajaan bumi dan segala sesuatu. Kerajaan Allah ni sampai hari kiamat ada. Dengan para pemimpin dia, para utusan dia. So, bila anda memilih pemimpin anda sendiri, maknanya anda telah buat agama anda sendiri. So, anda telah mengikut agama para sahabat. Agama Abu Bakar, agama Umar. Islam versi sahabat. Itu yang anda pegang sekarang. Tengok apa yang terjadi. Kan? Kami berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah pun hadis mursal pun anda pegang. 250 tahun. Tak ada sumber. Tak ada. Sebab tu bila kami tanya soalan-soalan kan, dekat mufti-mufti kan, hatta Haji Hadi sendiri pun dalam Twitter apa semua kami pernah bertanya. Mereka tak menjawab. Sebab apa? Memang yang kami bawa ni adalah kebenaran. Selama ni mereka hanya menyembang. Hanya ceramah dengan ilmu-ilmu hayalan. Bangga dengan Al-Azhar, pakaian jubah serban yang Abu Lahab tu, Abu Jahal tu. Ilmu-ilmu sampah semua. Kan? Bercakap atas nama Allah dan Rasulullah, Allah nanti hampa. Pewaris Nabi sebenar anda telah selewengkan hadis tersebut. Anda mengatakan kami pewaris Nabi, kami ulama. Anda sama saja dengan orang-orang yang zaman-zaman terdahulu, zaman-zaman orang mengaku Nabi, kami Nabi, kami Nabi. Kan? Lepas tu zaman sekarang, kami Mahdi. Berapa banyak dah Mahdi yang muncul. Anda pun sama juga para ulama. Mengaku saja sebagai ulama. Apa bukti dia? Kalau Ali dan anak keturunan dia, ana madinatul ilmu wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, Ali adalah pintu dia. Barang siapa yang nakkan ilmu, masuklah melalui pintu dia. Ini satu bukti. Dalam hadis mengatakan Ali adalah ulama. Itu di mana? Di mana bukti mengatakan anda ni ulama? Sedangkan Nabi kata ulama akhir zaman adalah sejahat makhluk. Semua, tak ada ulama su'. Semua yang bercakap atas nama Allah dan Rasulnya dalam ilmu-ilmu Allah dan Rasulnya, anda semua adalah Dajjal. Sebab apa? Dalam hadis Al-Bahaqi tu kata, kan, daripada mereka fitnah datang kepada mereka fitnah kembali.
So fitnah adalah merujuk pada Dajjal yang memfitnah Nabi, tak meninggalkan pewaris, kan? Yang memfitnah Nabi, ini adalah Al-Quran yang sebenar. Ayat Quran ni kata macam ni, ayat Quran ni kata macam ni. Anda pula ubah Al-Quran, bubuh pula dalam kurungan. Nak bagi umat sesat dengan pemikiran anda sendiri. Sedangkan anda tak dilantik oleh Nabi pun. Sahabat pun Nabi tak lantik. Tabi'in pun Nabi tak pernah lantik. Itu fahaman anda sendiri. Siapa lantik anda? Baik, insyaAllah. Terima kasih.